Hari ni kita ada motor cruiser daripada brand QA 202K Lite yang terbaru tahun 2025 punya dengan design old school dia. Let's go. Alright, untuk bahagian depan dia menggunakan lampu bulb, okey, telescopic fog, dan bahagian bawah dia single disc ABS 2 channel dan tayar depan menggunakan saiz 90. Untuk bahagian belakang datang sekali dengan double absorber, saiz tayar belakang 130 dan datang sekali dengan splash guard. Untuk bahagian seat, kalau korang tengok dia agak lebar juga dan sangat comfortable untuk bahagian depan dan juga bahagian belakang. Okay, kita tengok dekat bahagian handlebar. Alright, untuk bahagian sini dia punya key switch tempat start kat sini. Seatnya dia belah kanan. Okay, kalau kita tengok dekat bahagian tengah sikit, handlebar dia boleh adjust mengikut kepada kesesuaian korang. Dan untuk bahagian meter dia masih lagi menggunakan digital meter. Okay, kita tengok dekat belah kiri dia. Untuk belah kiri dia ada lampu tinggi, lampu rendah, horn dan juga signal. Untuk passing light dia tak ada untuk bahagian sini. Kalau kita tengok dekat bahagian tepi dia ni, dia punya ketinggian dia dalam 715 mm. Ya, walaupun motor ni dia nampak solid, tapi keberatan dia dalam 156 kg sahaja. Untuk enjin dia menggunakan single cylinder 4 stroke 2 valve dan ada air-cool. Dan untuk horsepower motor ni dalam 13 horsepower dan juga 14 Nm top. Untuk model cruiser ni pun boleh tahan juga. Dia punya 10 liter dia sebesar 12 liter, cukup besar untuk model cruiser macam ni. Sedikit tambahan, kalau kita tengok dekat bahagian exhaust dia memang nampak sangat unik. Okey, dia letakkan dekat bahagian luar atas macam ni. Dan untuk bahagian pemijak kaki dia, okey, pemijak kaki dia ni memang sangat grip. Okey, sebab dia punya design macam tu supaya kita sebagai pilihan dan juga rider tak licin sewaktu kita nak menunggang motor ni. Terakhir sekali, harga bodi dia RM9,088 sahaja. Korang boleh buat full loan, okey, dengan Adli, dan kita boleh bagi siap sekali dengan penghantaran ke seluruh Semenanjung. Yang mana tak tahu lagi, kita bertapak dekat Seremban 2 Negeri Sembilan dekat dataran Sentrio. Alright, kalau korang berminat terus PM Adli ataupun korang boleh datang walk in dekat WSL Bikers.